Hari ini kita nak sembang pasal satu keperluan rumah moden yang semakin popular, iaitu dryer baju. Kalau dulu kita bergantung kepada cahaya matahari, tapi sekarang makin ramai yang pilih dryer atas beberapa faktor seperti cuaca tak menentu, ruang jemuran terhad dan nak jimat masa. So hari ini saya nak kongsikan jenis-jenis dryer yang bersesuaian untuk rumah korang. Jenis yang pertama adalah vented dryer ataupun dryer pengudaraan. So, dryer ini adalah dryer yang paling basic sekali yang ada dalam pasaran dan harga yang paling murah sekali. Anda boleh dapat dengan harga di bawah RM1000 Malaysia. Cara kerja dia, udara panas akan dihembus melalui drum dan wap air akan disalurkan keluar melalui hos yang ada di bahagian belakang dryer tersebut. So, untuk kelebihan, pakaian korang akan lebih cepat kering dan of course, kos awalan dia paling murah antara dryer yang ada dalam pasaran. Namun begitu, dia ada kekurangan, iaitu dryer ini perlukan satu ruangan khas untuk hos pengudaraan keluar. So, biasanya dryer ni paling tak sesuai lah untuk rumah apartmen ataupun rumah yang ruangan bertutup dan dia memerlukan satu ruangan khas seperti laundry area. Jenis yang kedua adalah condenser dryer ataupun dryer penguapan. Jenis ini yang berbezalah dengan yang tadi kerana ia tak perlukan hos. So, udara panas tadi akan digunakan untuk keringkan baju dan wap air akan disimpan di dalam tangki dan perlu dibuang selepas setiap kali penggunaan. So, dryer ini sangat sesuai untuk rumah yang tak ada saluran keluar udara. Secara umumnya, dryer ini adalah lebih fleksibel dari segi pemasangan dan penggunaan, tetapi korang kena korban sikitlah beberapa kekurangan dia. Yang pertama, dryer ambil masa sikit untuk keringkan baju. Yang kedua, dia akan menggunakan lebih sedikit tenaga elektrik. Dan yang ketiga, ada sedikit tambahan kerja yang korang kena buat, iaitu korang kena buang wap air yang tersimpan di dalam tangki. Jenis yang ketiga adalah heat pump dryer ataupun dryer pump haba. Pada saya, dryer ni yang paling baik sekali yang ada dalam pasaran. Kalau nak diikutkan, heat pump dryer adalah dryer yang mempunyai teknologi paling canggih dan paling jimat tenaga. So, dryer ini guna sistem pump haba yang mengitar semula udara panas. Untuk kelebihan, dryer ini sangat cekap tenaga ataupun energy efficient, menjimatkan tenaga elektrik dan sangat baik untuk kain lembut ataupun kain yang halus. Walau bagaimanapun, harga untuk dryer ni agak tinggi, boleh mencecah lebih daripada RM2,000 Malaysia. Namun begitu, sebenarnya dia kontra baliklah. Sebab apa? Sebab penggunaan tenaga elektrik dia lebih menjimatkan dalam jangka masa yang panjang. Jadi sebenarnya sebelum korang decide untuk beli dryer, ada beberapa perkara penting yang korang kena ambil kira. Yang pertama adalah capacity, bersesuaian dengan bilangan ahli keluarga yang ada dekat rumah korang. Yang kedua adalah jenis fabrik. Yang ketiga adalah lokasi peletakan dryer tersebut, ada ruang ataupun pengudaraan yang bersesuaian ataupun tidak dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah paling penting sekali, iaitu bajet. So, korang kena pilih dryer yang mana bersesuaian dengan bajet. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Dan itu saja untuk jenis-jenis dryer yang ada di pasaran sekarang. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. So, korang kena pilih ikut keperluan ataupun kesesuaian dan berserta bajet rumah masing-masing. So, bagi korang yang ada pengalaman untuk penggunaan dryer, jangan lupa kongsikan pengalaman anda di ruangan komen supaya kawan-kawan kita yang menonton video ini dapat menerima manfaat daripada perkongsian kita. So, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.